فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. نقول بالله التوفيق. Pada malam ini kita bersama dengan kitab syarah Hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-484. Hadis 484. Masih lagi dalam bab wara' dan menjauhi syubhat. Masih dalam bab itu lagi lah. Wa 'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika وكرهت أن يطلع عليه الناس. Dari Nawas bin Sam'an, sama Nabi radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, al-birru ni kebaikan lah. Kebaikan itu husnul khuluq, ialah akhlak yang baik. Itu mana kebaikan. Pahala iaitu akhlak yang baik, akhlak yang indah. Wal ithmu ma'aka fi nafsika, dan dosa itu sesuatu yang terbetik dalam dirimu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kau tidak suka untuk manusia melihat kepadanya ataupun mengetahuinya. Itu dosa. Jadi Nabi beritahu apa dia pahala, apa dia kebaikan, apa dia dosa. Dosa sesuatu yang mengganggu dalam jiwa kita lah, dan kita tak suka orang tahu. Itu dosa. Baik. Kemudian hadis yang ke-485. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال. Daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia kata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Nabi kata, adakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan? Qultu na'am. Saya menjawab, ya. Saya datang untuk tanya tentang kebaikan. Qala istafti qalbaka. Kata Nabi SAW, mintalah fatwa pada hatimu. Dapatkan fatwa daripada hatimu. Al-birru, Nabi kata kebaikan itu, ma itma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah jiwa tadi tenang dengannya. Itu kebaikan. Jiwa tu merasa lapang, merasa tenang dengan kebaikan itu. Wa tuma'anna ilaihi al-qalbu, dan hati juga tenang kepadanya. Wal ithmu, dan dosa itu, mahaka fi nafsi, sesuatu yang kacau dalam hati.
Dia menggaru-garu dalam hati. Wa taraddadu fi sadri, dan dia ni sentiasa datang balik ke dalam dada kita. Datang pergi. Itulah dia dosa. Wa in aftaka an-nasu wa aftuka, walaupun telah memberi fatwa kepada kau oleh manusia dan mereka memberi fatwa kepadamu, itulah dia dosa. Sesuatu yang asal macam ada bagi ragu-ragu dalam dada tadi kan, asal kacau dalam dada ni, menimbulkan keraguan dalam dada, iaitu dosa. Tinggalkan. Jadi walaupun manusia bagi dan melakukan fatwa kepada kamu bahawa dia boleh, tak mengapa, tak ada masalah, maka ikut pengetahuan kamu, maka itu adalah dosa lah. Tinggalkan. Itu maksudnya. Ini maksudnya sifat wara' lah, dan menjadi perkara syubhat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata Syekh yang mensyarahkan kitab Imam Nawawi ini, iaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam mensyarahkan hadis ini, dia kata penyusun, yakni Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu rahimahullah, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab wara' dan meninggalkan syubhat, dia berkata, kata apa? Al-Imam Nawawi lah. Dia kata dari An-Nawas bin As-Sam'an radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa itu ma haka fi nafsika, sesuatu yang mengganggu dalam dirimu. Wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas, kamu tak suka manusia tadi mengetahui tentang dia. Itu dosa. Jadi al-birru husnul khuluq maksudnya. Al-birru ni kebaikan lah. Kebaikan secara umum. Jadi dia ada umum kebaikan. Tak kisahlah kebaikan apa pun, dinamakan dia sebagai al-birru. Yakni akhlak yang baik adalah bahagian daripada kebaktian, dan termasuk dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Tak buat okey, itu kita tengah bacaan dia lah. Dia boleh baca kalau tanpa TV. Boleh ya? Tak keluar. Al-Ma'idah ayat 2, tak apa nak baca, anda buka, anda baca lah. Surah Al-Ma'idah malam ni tak detect, tak boleh lambat detect nanti kau. Masih isyak kita cuba restart komputer. Terstart. Okey. Jadi surah Al-Ma'idah tu ayat 2 Allah berfirman. Okey. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat yang panjang. Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Allah kata wa ta'awanu, hendaklah kamu semua saling bertolongan dalam kebaikan dan ketakwaan, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi akhlak yang baik boleh berada dalam ibadah kepada Allah, dan juga boleh berada dalam bermuamalah dengan para hamba Allah. Jadi akhlak yang baik ini, maksudnya sebab tu Nabi SAW ni akhlak dia adalah Al-Quran lah. Kana khuluquhu Al-Quran. Nabi SAW memiliki akhlak manusia yang terbaik lah. Akhlak yang terbaik. Itulah dia. Dia mananya boleh jadi berada dalam ibadah kepada Allah, dan boleh jadi dalam bermuamalah dengan manusia. Akhlak yang baik dalam beribadah kepada Allah adalah ketika manusia menerima segala perintah Allah dengan lapang dada, tanpa mempertikaikan apa-apa. Kan? Tapi manusia hari ini apabila sebut tentang kalam Allah, Al-Quran, hukum
dalam Quran mereka berpaling, ya, dengan macam-macam takwilan dan alasan lah. Jadi maknanya, jadi mereka ini tidak berada dalam ketaatan kepada Allah lah. Kemudian dia kata, jiwa yang tenang melakukan semua itu dengan ketaatan yang utuh, tanpa ragu-ragu, tanpa was-was, tanpa rasa marah. Menunaikan solat secara berjamaah dalam rangka mentaati semua itu. Bersedekah dengan zakat, sama ada sedekah yang wajib lah. Sedekah yang wajib ni zakat lah. Kemudian sedekah yang sunat. Sunat ni maksudnya sesuatu yang lebih daripada keluar kita lah. Jadi bersedekah dengan zakat dari sebahagian hartanya juga dalam rangka mentaati semua itu. Berpuasa di bulan Ramadan juga dalam rangkaian mentaati semua itu, dan beribadah haji juga dalam rangka mentaati semua itu. Sedangkan dalam bermuamalah ni maksudnya hubungan interaksi dengan manusia, ya, dengan orang lain, adalah dengan berbakti kepada orang tua lah, ibu bapa. Jadi muamalah ni maksudnya dia ada interaksi hubungan kita dengan manusia lain. Jadi seperti mana kita berbakti kepada ibu ayah kita lah, menyambung silaturahim dan berjirat tetangga dengan cara yang baik. Bagus dalam bermuamalah dan lain sebagainya dengan lapang dada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hati lapang dan tidak merasa sempit kerana semua itu tidak merasa sedih kerananya. Jika kau bisa boleh mengetahui apa yang ada dalam dirimu, dia kata, bahawa anda dalam keadaan sedemikian, maka anda adalah satu daripada para ahli kebaikan. Jika ada ciri-ciri yang berada dalam diri kita, maka kita termasuk di antara ahli kebaikan lah. Maksudnya orang yang bermuamalah dengan orang lain dengan rasa lapang dada, tak merasa sempit, tak merasa sedih sebab dia tadi kalau ditipu oleh orang ke, di-scam oleh orang ke, apa semua kan, dia begitulah dia. Mana dia sabar dalam keadaan kena uji, maka dia adalah salah satu daripada ahli kebaikan. Sedangkan dosa adalah ketika orang merasa ragu-ragu, ahli dosa pula. Jadi tadi pahala, pahala sama ada pahala kita berkait dengan Allah Ta'ala terus, ataupun kita berinteraksi dengan manusia. Jadi dua hubungan lah, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan antara manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedangkan dosa adalah ketika orang merasa ragu-ragu dalam sesuatu, was-was berkenaan dengannya. Ini ni dipanggil dosa. Jiwanya tidak merasa senang dengan semua itu. Ini berada pada orang yang jiwanya tenang dan redha hanya dengan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia. Sebenarnya bila kita di dalam keadaan kita, bila kita buat dosa, kita rasa macam gelisah lah. Gelisah, jiwa kita tak tenteram. Sebab yalah, dosa adalah sesuatu yang tidak mententeramkan jiwa. Maka kita segeralah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dihapuskan dosa-dosa kita tadi, dan ditutup dosa-dosa kita agar tak dilihat oleh orang lain. Kemudian kata Syekh di sini rahimahullah ta'ala, sedangkan orang-orang ahli kefasikan, ahli fasik orang yang buat dosa, tidak merasa ragu-ragu berkenaan dengan dosa yang mereka lakukan. Tak ada rasa apa-apa, buat dosa rasa biasa je, tak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa apa, tak ada rasa apa, rasa biasa. Ini masalah. Ini masalah. Sebab dia ni adalah orang-orang fasik tadi, yang biasa melaksanakan dosa, biasa melakukan dosa.
Anda sering melihat orang yang melakukan kemaksiatan, bahkan merasa senang dengan perbuatannya itu. Na'udzubillah. Kan? Dia rasa seronok dengan maksiat dosa yang dia buat tadi. Itulah dia. Dan dirinya tidak peduli dengan semua apa yang dia perbuat itu. Jadi hati dia puas. Dia tak puaskan hati dia saja. Dia tak kira benda tu haram ke, halal ke, dan sebagainya. Akan tetapi orang yang biasa berbuat kebajikan, yang diberi taufik, ini doronganlah taufik ni oleh Allah untuk berbuat baik, berbuat bakti atau berbuat baik, adalah orang-orang yang boleh merasa ragu dengan sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang terbetik dalam dadanya, maka dengan demikian itu ia mengetahui bahawa hal tersebut adalah dosa. Dia beritahu, kalau dosa ni, kalau tak dosa tak pula solok. Takkan orang susah hati macam ni. Tak buat pun takut orang tengok. Dia tak buat terang-terang, buat sembunyi-sembunyi. Itulah dia sebab apa? Sebab dosa tu dia tak suka orang tengok. Dia buat sorang-sorang dia. Itulah dia. Jadi dia mengetahui bahawa hal tersebut adalah dosa. Kemudian sikap manusia menghadapi hal sedemikian adalah keharusan, dan kemestian lah. Kemestian meninggalkannya dan bergerak menuju hal-hal yang mententeramkan jiwanya. Itulah dia. Apa dia? Perkara yang boleh mententeramkan jiwa kita. Baca Al-Quran, menghayati Al-Quran. Dia mententeramkan jiwa. Dia adalah zikrullah. Zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal apa dia? Bacaan Al-Quran. Bila kita baca Quran, Allah Ta'ala akan datangkan kepada kita ketenangan, rasa kelapangan jiwa. Di sana ada doa-doa juga. Dia ajar oleh Nabi SAW supaya kita mengamalkan doa. Contohnya ada hadis yang sebut, barang siapa yang dijaga tengah malam, dia jaga di waktu malam, rasa macam ya Allah lemah, talak dan sebagainya, rasa macam tak seronok. Jadi baca ya hayyu ya qayyum. Dia baca ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Baca itu, Allah akan berikan kepada dia kekuatan. Allah akan beri dekat dia kekuatan. Kita ni Allah nak bangun bayang tahajud ni. Ya solatih, dah rasa malas dia, dah solat tahajud 2 rakaat, dia paling kurang. Campur 1 witir, kalau tak witir kan. Jaga dah pukul 5, tapi rasa malas, nak bangun rasa berat sangat, kepala tu macam 10 tan. Rasa kepala tu nak angkat daripada tempat tidur. Mintalah tolong kepada Tuhan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha Menguruskan. Minta panggil. La ilaha illa anta. Tiada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau. Maka Allah akan berikan bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Dengan rahmatmu aku minta istighasah. Kau akan berikan kepada dia kekuatan. Dia boleh bangun, boleh solat tahajud, berdoa, istighfar. Sebelum azan subuh boleh baca Quran, lepas tu masjid, surau, solat berjemaah subuh. Kemudian dia boleh balik dengan rasa lapang, boleh duduk buka Quran dia, baca Quran pula. Mungkin Quran tu kecil sekali, kita buka TV Allah kita. Kita buka TV besar tu yang boleh kita scroll dia tu. TV yang sama dengan laptop apa. Kita boleh baca Quran. Baca Quran di situ. Dah tutup. Jadi kita baca Quran di situ. Tulisan besar-besar. Dan kita tak nampak muka surat. Bila kita nampak muka surat, kita kira dah tengok apa yang Nabi muka surat ni.
Kan? Kita pun baca. Tengok-tengok. Dah sampai 100 ayat. Alhamdulillah. Kita semangat kan? Saya kita ada kerja lain lah. Mungkin nak sarapan ke apa-apa. Pergi sarapan ke buat kerja apa. Kan? Sekarang ni rasa nak sambung. Sambung lagi. 100 ayat lagi. Sebab kita kalau kita tengok Quran situ. Kita sama apa ayat Nabi. Selak lagi. Baca sambil duduk selak. Kalau tengok komputer, TV ni, tak tahu muka surat berapa. Tak tahu. Bila tak tahu muka surat berapa, kita merasa nak baca lagi. Tengok 100 ayat. Push, sorok ni. Pergi lah buat kerja lain semua. Masa nak baca lagi sambung. 100 ayat. Target orang ni aku dah baca. Sekali duduk 100 ayat. Dah 200 lah. Buat ayat 2 ni 86 ayat. Habis surah Baqarah. Jadi maknanya target aku ni kalau boleh khatam Quran 3 juzuk, alhamdulillah. Tak boleh dapat 15 juzuk ke atas kira A+ lah. Sambil kita baca. Kalau kita tengok dalam app tu, dalam TV tu, dalam komputer tu, kita boleh tunjuk dia terjemuh pula perkataan demi perkataan dia terjemuh pula. Kalau kita tak erti nak sebut tajwid, kita tekan enter tu, dia baca. Wadduha. Jadi bacaan dia. Kan? Itulah. Tekan lagi sekali. Jadi maknanya itu kelebihan kita lah. Itu untuk kita orang yang nampak lah. Kalau orang tak nampak macam cikgu, dia kena orang tolong baca dekat dia. Ataupun dia kena belajar lah, masuk sekolah lah. Sekolah balik lah. Sekolah Braille. Belajar tulisan Braille tu kan. Dia baca Quran. Orang macam cikgu dia lagi cepat hafal Quran. Dia tak nampak. Mata dia tak nampak, maka telinga tu lah mata dia. Telinga dia tu lah mata dia. Dan mata tu lah maknanya telinga tu lah telinga dia. Dia fokus kat situ. Dia akan lebih mudah ingat, mudah tangkap. Kita yang ada mata dan telinga ni, kadang-kadang mata kita tertipu. Mata kita tengok, tapi kita tidak fokus. Mata kita tengok, tapi dia tak masuk ni, baca. Tapi kalau kod telinga dia masuk, dia mudah sikit. Dia mudah tangkap, mudah ingat apa semua tadi kan. Itulah dia. Jadi ini sikap manusia menghadapi hal sedemikian adalah keharusan meninggalkannya dan bergerak menuju hal-hal yang mententeramkan jiwanya. Jadi bila kita menghadapi hal-hal yang tak jiwa kita tak seronok dengannya ni, yang jiwa kita jadi kacau, jadi serabut ni, benda dosa lah. Benda dosa. Jadi kita pergi kepada hal-hal yang boleh mententeramkan jiwa. Apa dia? Buat benda pahala, buat benda kebaikan. Apa dia kebaikan ni? Tak ada nak cerita lah, banyak sangat. Sehingga nanti kita akan jumpa dalam kitab kita baca ni, tajuk dia Babu bayani kasrati turuqil khair. Bab menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jalan kebaikan ni banyak sangat. Jalan pahala ni tak terhitung. Kok mana kita pusing, kok tu dia ada. Nak dengan tak nak je. Pusing macam mana pun 360 darjah. Ada keliling kita jalan pahala ni. Itulah dia. Tidak ada kesulitan dalam dadanya kerana hal itu. Jadi maknanya kan, inilah sifat wara'. Sifat wara' ni, dia menjauhi perkara syubhat lah. Perkara apa nama? Syubhat, wara'.
Oleh itu Nabi SAW bersabda, wa in aftakan nas wa aftuka. Walaupun orang bagi fatwa kat kamu, boleh lah, tak ada masalah, tak ada masalah apa. Tapi jiwa aku rasa macam tak boleh lah. Rasa macam aku tak boleh terima lah benda ni, macam tak betul lah. Tapi ramai orang kata okey je, boleh je. Walaupun manusia bagi fatwa pada aku. Ya? Sekalipun seorang mufti memberikan fatwa bahawa hal itu adalah jaiz, jadi harus hukumnya, akan tetapi jiwa anda tetap tidak bisa tenang dan tidak merasa lapang kerananya, maka tinggalkanlah hal itu. Kerana yang demikian ini termasuk perbuatan baik dan bakti. Itulah dia. Kecuali jika anda mengetahui bahawa hati anda ada penyakit was-was dan ragu-ragu. Penyakit was-was ni penyakit masalah, penyakit dibuat sendiri. Dia sebenarnya penyakit was-was ni orang tu dibuat sendiri, dia yang buat sendiri. Sebab apa? Dia macam di kadang-kadang dia baru belajar, baru dengar. Dengar dah kena ancam dah. Jadi kalau baca ni tak betul ni, memang tak sah ni. Fatihah ni tak sah, Fatihah ni solat tak sah. Bila solat tak sah, kalau mati masuk neraka lah jawab dia. Kau tu nak lari pada neraka. Jadi maknanya maka dia pun main tentang sifat was-was lah dalam diri dia, ragu-ragu dalam perkara ibadah tadi. Dah dia. Jadi itu juga dia ragu-ragu dengan perkara yang apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka jangan menoleh kepada yang demikian itu. Nabi SAW bersabda kepada orang banyak, ada orang ramai lah, atau berbicara dengan kondisi tanpa adanya penyakit, yakni tidak ada penyakit hati dalam pemiliknya. Itulah dia. Jadi Nabi bercakap dengan para sahabat yang jiwa yang suci lah, bukan jiwa yang berpenyakit. Sesungguhnya kebaktian adalah apa-apa yang menjadikan rasa tenang dalam jiwa orang yang memiliki hati yang bagus itu. Itulah dia kebaikan tu. Rasa tenang dalam hati kita. Sedangkan dosa-dosa adalah apa-apa yang muncul dalam dada dan dia tidak suka juga hal itu diketahui oleh orang lain. Itu beza di antara dosa dan pahala. Beza. Dosa dan kebaikan. Kebaikan kita rasa tenang, rasa lapar, kita buat kan. Tapi kalau benda dosa kita rasa macam takut. Itulah dia. Hadis yang ke-486. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Sirwa'ata Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. Maksud hadis ni, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sirwa'ah, iaitu nama dia Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Dia berkahwin dengan anak perempuan kepada Abu Ihab bin Aziz. Dan bila dah kahwin kat nikah, tiba-tiba satu wanita datang. Wanita tu kata apa? Sesungguhnya aku telah menyusukan kamu. Aku telah menyusukan Uqbah dan budak perempuan yang dia kahwin ni. Aku telah susukan Uqbah dan aku telah susukan isteri dia. Jadi mereka berdua adalah saudara susu. Jadi Uqbah ni tak puas hati. Uqbah kata, aku tak tahu pun kamu menyusukan aku dan kamu tak pernah beritahu aku pun. Maka dia pun naik kenderaan dia pergi cari Rasulullah SAW dan minta fatwa lah.
naik kenderaan pergi cari Nabi Islam. Di Madinah lah. Di Madinah. Faqala Rasul, maka diberitahu oleh Rasulullah, maka Rasulullah menjawab. Rasulullah kata, kaifa wa qad qila. Macam mana lagi? Dan memang dikata macam tu. Kan? Memang betul lah dia cakap tu. Terima je lah. Maka Uqbah tadi pun dia ceraikan lah. Dia ceraikan saudara perempuan susu dia tadi. Semata-mata dakwaan saja. Kan? Sebab tak ada bukti. Jadi dia jauhkan perkara syubhat. Dia cerai terus. Tak ada bersama lagi, baru nikah. Maka dia berkahwinlah dengan orang lain. Walakahat zawjan ghairahu. Perempuan tu kahwin dengan orang lelaki lain. Kahwin dengan dia tu, akan nikah dengan dia tu. Maknanya Uqbah tadi tak sah lah akan nikah tu. Tak sah lah. Bila tak sah macam mana nak cerai? Tak boleh cerai, memang tak sah. Kan? Jadi dia pun berkahwin dengan orang lain. Contohnya. Baik, hadis yang ke-487. Wa 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hadis Al-Hasan ni maknanya cucu Rasulullah lah. Seorang lagi Al-Husain yang bunuh yang kena bunuh kat mana, kat Karbala tu kan, kena bunuh dengan tentera Yazid lah yang bunuh dia. Kan? Hajjaj bunuh dia. Bukan Hajjaj, Panglima Hajjaj lah. Panglima Hajjaj dia bunuh. Husain. Hasan lah. Hasan dia mati lah. Mati diracun. Dia diracun. Dia jadi khalifah. Dia beri bai'ah di Madinah selepas bapak dia. Selepas Ali kena bunuh kan. Jadi maknanya orang bai'ah dia, orang melantik dia maknanya sebagai khalifah. Tapi sekejap je lah. Dia pun maknanya naik kenderaan dia. Hasan bin Ali. Husain mati lah nak bunuh ni. Hasan. Dia pun pergi jumpa Muawiyah, diserahkan segala jawatan dia semua pada Muawiyah. Kenapa? Kerana nak mengislahkan di antara bala tentera hamba rakyat Muawiyah dengan orang-orang Islam yang lain lah yang di Madinah dan sebagainya ni. Tu. Jadi letak jawatan dia. Maka dia sendiri lantik Muawiyah tu jadi ketua lah. Yang bergelar sebagai raja lah. Kan? Raja. Dia yang raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi Al-Hasan bin Ali ni dia kata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hafal? Hadis lah. Hadis yang Nabi kata, da' ma yuribuka, tinggallah perkara yang meragukan kamu, ila ma la yuribuka, kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Kalau yang was-was tinggal lah. Dia buat benda yang terang-terang, yang tak ada was-was padanya. Ini boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh, tinggal lah. Bicara yang boleh. Jelas. Sebab Tuhan kata, al-halalu bayyinun, wal-haramu bayyinun. Yang jelas yang yang halal itu terang, yang haram pun terang juga. Di antaranya ada perkara-perkara tentulah dia syubhah tadi. Baik, tengok syarah dia pula. Dua buah hadis di atas disebutkan oleh penyusunnya. Siapa penyusun? Penyusun ni Al-Imam Nawawi lah, rahimahullah. Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam bab wara' dan meninggalkan syubhat. Dia letakkan hadis di situ. Yang pertama berkenaan dengan perkataan, dengan perkara penyusuan. Penyusuan tadi ada satu wanita seorang yang mari. Dia kata, aku menyusukan kamu berdua. Terus diterima. Apa nama? Dia punya penjelasan. Iaitu hadis Uqbah. Sedangkan yang kedua berkenaan dengan perkara meninggalkan sesuatu yang syubhat, iaitu hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in.
Baik, sedangkan yang pertama bahawa Uqbah menikah dengan seorang wanita putri Abu Ihab. Ini yang pertama tu kan. Ketika ia telah menikahinya, tiba-tiba datang seorang wanita lalu dia berkata, sungguh aku telah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahinya. Jadi Uqbah telah menjadi saudara wanita itu kerana sepersusuan. Dan saudara sepersusuan haram hukumnya sebagaimana haramnya saudara daripada nasab. Haram. Tak boleh kahwin. Hal itu kerana sabda Rasulullah SAW, ya'harumu minar radha'i ma ya'harumu minan nasab. Jadi haram daripada susuan itu apa yang jadi haram daripada nasab, keturunan. Sebab susu saja 5 kali 5 kali susu. Kali isap, susu ada tu, mana yang tu lah. Perempuan tadi. Jadi sampai dia mati. Baby tu. Sekali isap sekali. Sampai dia puas, dia mati. 2 kali isap lagi. Sampai dia puas, dia mati. 3 kali. Lepas dia tak marah. Baru 3 Sekali lagi petang ni lapak pula. Bagi pula. 2 kali. Sekali lagi. Mati. 4. Kan? Dia bisa. Sampai dia penat lah. Sekali isap tu kan. Sampai dia penat. Dia mati. Sekali tu. Dia sekali lah. Kan? Jadi maknanya. Dia. Maksudnya. Minal maja'ah lah. Sudah. Isap. Sampai kenyang. Sampai dia rasa puas. Dia mati. Agak sekali. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Habis ya. Jadilah dia anak susu bagi wanita itu dan suami dia. Dan saudara susu bagi siapa yang menyusukan kepada wanita itu. Itu maksudnya. Akan tetapi semua ini harus yang mesti. Dengan beberapa syarat. Syarat pertama. Surah. Berapa bulan? 9. Okey, semua itu. Tengok lagi. Dia kata akan tetapi semua ini harus dengan beberapa syarat. Syarat pertama, hendaknya susunya adalah susu manusia perempuan. Susu kambing tak boleh susu manusia perempuan. Kalau orang lelaki nak susu, tak boleh. Boleh tak ya? Maknanya kita tak kena start ni ya. Okay, Alhamdulillah. Boleh tengok boleh nampak. Jadi maknanya jika 2 orang bayi bergabung dalam satu asuhan dengan susu dari kambing, sapi atau unta, maka keduanya tidak menjadi 2 bersaudara. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena orang. Kerana persusuan harus yang mesti dengan susu seorang manusia wanita. Hal itu dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 23 tu kan. Hurrimat alaikum ummatukum tu. Kita boleh buka surah An-Nisa ayat 23. Sebab dia dapat tak? Ni. Buka Quran. Surah An-Nisa ayat 23. Ada contoh ni mereka yang diharapkan berkahwin ni.
Panjang ayat dia. Panjang. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Okey, ni ayat ni cerita semua yang diharamkan kita berkahwin dengan mereka. Yang pertamanya mak kita lah. Huriman alaikum ummahatukum, mak kita, mak kamu semua, dan anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, dan ibu saudara sebelah ayah kamu, dan ibu saudara sebelah ibu kamu, dan anak saudara kamu, anak saudara lelaki kamu lah, anak abang, kan? Wa banatul ukhti, dan anak saudara perempuan, maksudnya anak kakak kita, anak perempuan kita, tak boleh. Anak saudara kita, dan ibu-ibu yang telah menyusukan kamu. Inilah poin tadi, wa ummahatukum allati arda'nakum. Dan diharapkan kamu berkahwin dengan ibu-ibu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan kamu yang sesusu dengan kamu. Saudara susu lah. Tapi kalau ikut hukum fiqh ni, dia bahasan dia luas ni. Kalau mak susu kita, okey, kalau seorang perempuan disusu daripada satu wanita, jadi suami ibu tu adalah bapa susuan dia. Okey. Tapi sekarang yang jadi masalah, adakah adik-beradik bapa susuan dia tu jadi mahram juga pada dia? Itu jadi perbahasan ulama tadi. Banyak perbahasan dia. Berlaku khilaf dia. Bila baca kitab fiqh ni, orang jemu. Okay? Dia pusing kan. Kita tunggu bila nak habis kitab ni, tak tahan. Kitab. Dia khilaf. Kalau seorang lelaki, contohnya, saya menyusu dari satu perempuan A, mak susu saya. Tu bapa susu saya tu, dia ada bini lain. Bini dia hal lain. Jadi, kalau bapa susu saya cerai bini dia tu, saya ni anak susu dia. Boleh tak saya menikah dengan bekas isteri pak susu saya tu? Ada tu kau kata boleh. Sebab yang berkaitan saja, yang kait saja saya dengan mak susu saya, pak susu saya. Dan saudara yang sebut bahawa dalam Quran disebut dia adik-beradik kamu, wa akhawatukum min ar-radha'ah. Kan? Jadi maknanya bekas isteri pak susu saya tu, tak lain tu, bila dia cerai, dia kata boleh nak nikah dia. Dalil dia, dia sebut saudara susu kan. Mak tiri susu tak masuk dia tu. Saudara pak susu tu kan, tak masuk. Jadi faham. Ada yang kata masuk, ada yang kata tak masuk, ada yang kata boleh kahwin, ada yang tak boleh kahwin. Jadi syubhat. Lu sambut kepala nikah, apa nikah? Orang dah ramai lagi. Kan? Itu cerita tadi. Jadi di syarat penyusuan, syarat ni. Ya? Surah Nisa ayat 23. Syarat kedua, nak jadi anak susu ni.
Kadang-kadang isteri kita ni dia bagi susu anak saudara kita. Ataupun dia bagi susu anak saudara dia. Isteri kita kan, dia ada susu. Anak kita pun dia bagi susu. Anak saudara dia pun dia bagi susu juga. Tapi dengan izin kita lah, sebab susu tu milik penjantan. Kalau dalam bahasa Indonesia, maksudnya susu tu milik suami. Susu ibu adalah milik kepada suami dia. Dia nak susu anak orang ni, kita minta izin sebab susu tu milik suami dia. Sebab tak nak suami dia tak nak susu tu. Itu maksud dia. Ini sebelah kita Zadul Ma'ad, dia sebut panjang lebar. Itulah dia. Kemudian penyusuan itu harus tu mesti ya. Mesti minimal dia paling kurang 5 kali sedutan atau lebih. 5 kali sedutan je dia. Bisa berhenti. Dia puas. Dia berhenti terus dia puas dah. Penat. Satu nak tu. Tu kira sekenyang mah. Lepas tu dia tengok, kita bawa tengok apa sebab ni. Isap pula. Sekali lagi. Berhenti. Penat. Main lagi 2 kali dah. Cukup 5 kali. Anak susu lah. Dalam masa 1 hari. Dalam tak kira 1 hari kan. Dalam masa 5-6 minit lah you. Kalau ada bulan main datang. Sama. Jadi 5. Paling kurang. Dalam satu masa ke, duk terima korang tu kan. 5 kali. Ataupun kena sekali dia pergi main tu. Esok main pula sekali lagi. Kan? Bulan depan main pula sekali lagi. 3. Tahun depan pula sekali lagi 4. Tapi takkan sampai tahun depan kot. Tak, kalau dalam Al-Badri dia kata 5 kali kenyang. Sama. Sama lah. 5 kali kenyang, 5 kali sedut. Di sini 5 kali sedut, 5 kali kenyang. Maksud 5 kali kenyang tu, maksudnya kita kena faham. Dia sekali isap tu, bila dia tak mau dia lepas. Dia kenyang. Itu maksud dia, kita kena faham. Jangan kita faham tau, tak kenyang ni. Perut tu jentik, tak orang ni lagi kan. Perut tak keras ni. Kena jentik perut budak tu. Tak, bukan lagu tu. Dia kena faham. Maknanya, dia sekali isap tu, mana dia istirna. Dia lepas. Dia lepas lah. Sekali, tu kira sekali kenyang tu. Alah, baby nak kenyang punya budak sangat. Baby ni, umur dia tak sampai 2 tahun tu. Umur tak sampai 2 tahun. Itulah dia. Jadi betul lah, kita jauh kita sebut 5 kali kenyang, betul lah. Sebab tu, apa nama, Ar-Radha'ah minal Maja'ah. Maja'ah tu lapar. Lapar tu dia isap, tu maksud dia untuk makan. Sebab itu makanan dia. Itu yang makanan dia. Kan dia 5 kali kenyang. Betul lah. Ustaz, dia tak khilaf lagi makan juga ada yang Tak khilaf. Paling kurang. Kita sini. Tengok ya. Al-Quran cakap 5. 5 radha'at. Sebab ada saya terdengar 3. Hadis 5 radha'at. Quran dah sebut. Tak sebut Al-Quran dia adalah hadis tu. Hadis tu dalam hadis. Jadi hadis yang mengkhususkan ayat. Okey? Ada baca kurang pada 5. Kurang pada tadi. Ini bukan ni. Kita baca lepas tu. Kita baca tak beri, kita mau baca sampai 5 sedutan atau lebih. Berapa? Jika hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka yang demikian bukanlah masalah dan tidak berpengaruh. Dia 5 kali paling kurang. Maka yang demikian bukanlah masalah dan tidak berpengaruh. Jika seorang wanita menyusui seorang bayi 4 kali dalam 4 hari, hingga kenyang,
setiap kali menyusu. Masuk kenyang tu dia lepaslah susu tu. Risau ke sampai dia puas kan. Dia tak lagi tak puas, dia tak lepas budak tu. Tu kira sekali tu, kenyang tu. Sekali kenyang tu. Tu maksud dia. Maka bayi itu tidak menjadi anak baginya. Baru 4 kali. Jika ia menyusuinya 5 kali sekalipun tidak sampai kenyang, budak tu tak ada nak kenyang lagi, dia cabut lah. Tak ada kenyang. Riau budak tu. Menangis. Budak kata riau. Menangis. Dia tak kenyang tu. Tak kenyang sekali. Tak kenyang lagi. Ada sambung pula. Sambung nyap tu. Kali ya. Sekali. Itulah dia. Tengok. Maka kerana harus 5 kali, yang mesti. Jika ia menyusuinya 5 kali sekalipun tidak sampai kenyang, maka ibu itu menjadi tidak sampai kenyang. Maka ibu itu menjadi ibu bayi susuannya. Ini bersama ni. Jika ia menyusuinya 5 kali sekalipun tidak sampai kenyang, 5 kali kena sampai kenyang ni, maka ibu itu tidak maka ibu itu menjadi ibu bayi sesuainya dan haram bagi saudara sesuainya. 5 kali kenyang ni, bukan tidak sampai kenyang. Salah dia jemaah ni. Dia 5 kali. Itulah dia. Betul lah. Syarat yang ketiga, harus yang mesti pada masa menyusu, iaitu pada masa sebelum penyapihan pada umur 2 tahun. Jika bukan pada masa itu, misalnya menyusuinya ketika dia telah besar, budak tu dah 3 tahun dah, tak jadi, maka demikian itu tidak berpengaruh, tak jadi. Jika seorang bayi berumur 5 tahun menyusu kepada seorang wanita 5 kali atau 10 kali, maka bayi itu tidak menjadi anak wanita yang menyusuinya itu sebagai anak susuan, kerana bayi itu menyusu bukan pada masa menyusu. Bukan masalah dia. Tapi ada khususlah kepada Salim Maula Abu Huzaifah tu, bekas hamba Abu Huzaifah kan. Maknanya bini dia tu Sahlah bin Suhail tu, maknanya kan. Jadi payahlah nak masuk keluar sebab pula Salim daripada kecil kan. Dah jadi besar dah anak dia, jadi anak dia dah. Bila tu ayah hijab tak boleh kan. Maknanya macam mana Nabi suruh Sahlah bagi susu lah. Bagi lah 5 kali susu dekat Salim, anak angkat dah. Cuma dalam hadis tak beritahu cara macam mana dia bagi susu. Dia pergi perah masuk dalam botol ke apa, kita tak tahu. Tapi akhirnya kan, dia jadi anak susu kepada Abu Huzaifah dan juga Sahlah binti Suhail. Itulah dia. Jadi semua ulama kata itu khusus bagi Salim. Ada ulama kata tak, umum tu tak ada khususan. Khilaf. Jadi dia kata di sini, inilah 3 macam syarat. Jika pengharaman telah menjadi tetap, maka hukum itu menyebar kepada anak susuan dan semua keturunannya saja. Kan? Contohnya mak susu kita dengan anak-anak dia, semua adik-adik kita, adik-adik susu. Sampai ke bawah dan sampai ke atas lah. Bawah dan ke atas. Ke atas dia, bawa dia, kan? Seterusnya lah, ke atas nenek dia. Oleh sebab itu diperbolehkan bagi saudara anak susuan untuk menikah. Ni diperbolehkan, tidak diperbolehkan lagi. Mana dia tinggal perkataan tidak tu, nampak tu? Tidak ke atas atau bawah.
Mana? Tidak yang atas. Dia tidak menyebar pasal okey, tidak tu. Dia kena buat tidak tu, buat koma tu kan, kita tak nampak. Tidak diperbolehkan bagi saudara anak susuan untuk menikah dengan saudara perempuan sepersusuan saudaranya itu, atau menikah dengan ibu yang menyusui saudaranya itu. Kerana tidak ada pengaruh dengan menyusu itu, kecuali kepada anak yang menyusu dan semua keturunannya atau pencabarnya. Adapun saudara dia tak ada soal. Kan? Ibu susu saya dengan saya aja. Dengan abang saya, dia tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan. Itu maksudnya. Sedangkan pokok dan jajarannya, yakni pokok adalah ayah dan ibunya. Sedangkan jajaran adalah saudara, paman, pak saudara dan anak-anaknya. Maka tidak ada pengaruh terhadap mereka kerana penyusuan. Pak saudara lah. Pak saudara susu kan. Itu tak ada pengaruh. Baik yang lebih tua daripada anak yang menyusu atau lebih kecil daripadanya. Yang popular di kalangan kebanyakan orang bahawa saudaranya yang lebih kecil daripadanya berlaku atas mereka hukum susuan. Maka pendapat yang demikian itu tidak benar. Kan? Dia tak kau bukti besar. Kan? Kalau dia pergi cabang, tak lekat lah. Dia mesti daripada pokok. Cabang tak jadi. Tak jadi saudara lah. Susuan. Sebahagian orang awam berkata jika seorang bayi menyusu kepada seorang wanita, maka ia menjadi anaknya dan saudara-saudaranya yang berumur di bawahnya juga menjadi anak ibu yang menyusuinya. Ini pendapat yang tidak benar. Akan tetapi, semua saudaranya tidak memiliki kaitan hukum dengannya dari segala aspek lah. Yang menyusu kita seorang ya. Balik kita tak ada kaitan. Sedangkan hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa dia telah mendengar Nabi SAW dan dihafal dari beliau kalimat yang sangat bermanfaat yang dianggap sebagai dasar bagi sifat wara', iaitu da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan apa yang membuat kau ragu dan ambillah apa yang tidak menimbulkan keraguan bagimu. Contohnya macam anak susu kan. Jadi tak jadi ya. Jadi kan tak jadi ya. Risau. Ya. Ya ada beritahu apa tu. Kan? Was-was. Jika kerana sesuatu hal anda sampai kepada keraguan dan was-was, maka tinggalkanlah sesuatu itu. Dan jangan mengambilnya kecuali apa-apa yang anda yakini atau yang anda lebih kuat menyangkanya. Jika yang memberikan faedah adalah sangkaan yang paling kuat lah. Tengok mana sangkaan kita yang paling kuat tu, kita ambil itu. Sedangkan apa yang menimbulkan keraguan, maka tinggalkanlah dia. Ini adalah pokok daripada segala pokok sikap wara' atau sifat wara'. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melihat sebiji kurma di jalan dan beliau tidak mahu makannya, dan beliau bersabda, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Kalaulah aku ni tak takut dia ni termasuk daripada sedekah ataupun zakat, nescaya aku akan makan dia. Maknanya kalau kita jumpa buah kurma atas jalan, atau jumpa durian kalau tak jalan, kan? Boleh makan. Nabi tak makan, bukan keluar dalam kebun orang. Kan? Kita jalan raya apa kan? Daripada kena lagak dengan lori tu. Jatuh daripada lori. Jatuh daripada lori. Dia pun mungkin jatuh daripada orang. Takkan jatuh daripada pokok kot. Kena jalan. Nabi kata kalau aku tak takut dia ni daripada zakat ke sedekah, aku makan. Jadi mana benda-benda kecil-kecil dia lah, benda-benda luqatah yang kecil-kecil ni. Toki dia tak cari dah sebiji royal tu. Tapi lah tak tahulah aku jenis apa, Blackton ke apa je bu? Mahal-mahal sikit sebut. Mokton. Oh. Okey. Jadi maknanya
Kalau mahal tu mungkin dia cari lagi kot. Cari pula kot. Kalau kerana berat balik, Tak boleh tu. boleh kan? Tak boleh, haram. Jadi pun lori trailer berat balik, lori trailer lagi. Kan, pakai api khumum, dia kutip pakai benda haram tu. Mana boleh? Lori tu dia benda tu tak boleh. Nabi ni benda kecil. Benda yang macam tak nak nilai, sebiji kurma lah. Manggil orang tu ke? Kan, macam bangga sebiji tu kan. Dia bagi kita ni. Apa nama? Nabi melihat sebiji kurma. Sebiji ya. Jalan-jalan nampak kurma. Kalau kita jalan-jalan jumpa gula-gula, boleh lah ambil. Kalau nak makan lah. Kurma racun tak tahu. Kalau tahu nak kena orang kan. Dia buat racun dalam tu, kita gula-gula sedap kan. Kita buat bismillah. Berita awak lah. Sebab macam bismillah dia kan. Tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang turun ma'asmi syarud. Kelar dia wala bisama. Bismillah. Teri tawarah takkan. Pergi dia rucik. Berlapak gula-gula tu. Nah. Itulah dia. Jadi, Nabi tak makan kerana Nabi takut dia hantar sedekah. Bimbang. Waspada tu. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Dan keturunan dia tak boleh makan sedekah. Zakat tak boleh makan. Sedekah besar pun tak boleh makan. Hadiah yang boleh. Sebab tu kalau orang bagi tadi hadiah, suruh makan. Tak bagi orang lama. Kalau tak suruh sedekah, tak boleh bagi orang pun. Macam Al-Faruqi tu kita Elang Nabi, elang Rasul Al-Faruqi yang Palestin punya pensyarah tu. Dia pernah mengajar kat Bukit Melaya. Dia duit sedekah Nabi. Dia keturunan Nabi ya? Dia kata dia keturunan Nabi. Kalau dia keturunan Nabi, dia tak boleh makan sedekah. Tapi tak sahih lah. Dia tak ambil pun, dia bagi orang pun. Saya baca dalam surat kapal, dia terima elang Nabi. Elang dia bukan sedekah pun. Dia nak sebenarnya benda yang sama. Tapi nama tu, bila orang kata sedekah, dia tak boleh makan. Tapi orang kata, macam ni, benda ni. Saya sedekah. Dia tak ambil. Ini saya hadiah. Dia ambil. Benda yang sama. Yang beza perkataan orang yang bagi tu. Kalau elang bukan sedekah. Al-Faruqi dia mati kat New York. Dia ambil elang bukan sedekah tu. Sedekah boleh. Elang boleh. Elang tu. Kita dia kata Nabi punya ni lah, duit turunan Nabi. Kalau duit warisan Nabi memang tak ada. Nabi bukan Nabi kita Islam sajalah, seorang semua Nabi. Semua Nabi dia tidak wariskan harta. Apa yang dia wariskan semua jadi untuk kaum muslimin. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi daripada segala tanah ke duit ke apa ke, semua untuk orang Islam. Bukan untuk family je. Sebab tu satu hadis Nabi kita nanu ma'syarul anbiya la nurithu wa la nurath. Nabi kata kami seluruh para nabi, kami tidak mewarisi dan kami tidak diwariskan. Tak diwaris. Ma taraknahu sadaqatan. Apa yang kami tinggal tu jadi sedekah. Bila sedekah kan family tak boleh makan lah. Itu yang Fatimah minta dekat Abu Bakar tu kan. Abu Bakar tu tak ada. Pasal buat tak ada. Nabi dah tanah sana kan. Sebab Nabi kata, Nabi minta hadis tu kat dia. Tapi dia balik lah kadang sedih macam tu lah. Jadi buat syiar, dia buat point lah. Kan? Abu Bakar ni tidak menghormati dakwah. Tidak memulakan keluarga Nabi. Kalau dia tak bagi daripada tu benda, dia benda yang ada lagi, dia bagi hak lain. Takkan dia nak bagi tahu kat kita pun bahawa dia memberi saraan kepada keluarga Nabi SAW. Takkan khalifah nak tinggal keluarga Nabi macam tu. Syiar dia jahat. Macam itulah dia. Baik. Jadi ini termasuklah hadis ni Nabi kata, tinggalkan apa yang membuat keraguan bagimu dan ambillah apa-apa yang tidak menimbulkan keraguan bagimu. Termasuk ke dalam hal ini, jika antara diri anda dengan seseorang ada perhitungan, anda mendapat kelebihan kerana perhitungan itu, kamu
buat pembahagian kan, tiba-tiba kita dapat lebih. Lalu anda merasa ragu dengan tambahan itu, maka tinggalkanlah tambahan itu. Jika kawan anda juga merasa ragu lalu dia meninggalkannya, maka bersedekahlah dengan tambahan itu untuk menyelamatkan diri dari tambahan itu. Atau anda menjadikannya sedekah yang tergantung. Yakni anda katakan, ya Allah, jika tambahan itu adalah milikku, maka tambahan itu menjadi sedekah demi mendekatkan diri dengannya kepadamu. Jika bukan milikku, maka tambahan itu adalah harta yang mana aku menyelamatkan diri dengan sedekah dengan harta itu daripada azabnya. Alhasil hadis ini adalah hadis yang luar biasa agung dalam bab wara'. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang membuat keraguan bagimu dan ambillah apa-apa yang tidak menimbulkan keraguan bagimu. Apa-apa yang kau ragu berkenaannya, maka tinggalkanlah. Dan ambil sesuatu yang tidak memberikan kesedihan, keraguan atau keguncangan kepada anda. Kemudian hadis ke-488 kita sambung lagi lah, insya-Allah taala azza wa jalla. Ini cerita tu lah, cerita Pak Syubha tak ni? Pak Syubha juga. Coba kita baca kelas kita tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.